Assalamualaikum, nama saya Nur Asma Aisyah binti Muhammad Hassan, nombor matriks A209063 dan saya akan membentangkan pengenalan. Okey, sistem ekonomi dalam amalan seharian masyarakat sangat unik kerana kita tidak hanya mengejar keuntungan wang semata-mata, tapi kita sentiasa mengimbangi tuntutan moden itu dengan nilai agama, budaya dan tradisi kaum masing-masing. Dalam kehidupan harian, masyarakat kita tidak melihat wang sebagai matlamat, tapi ia lebih mengutamakan konsep mencari rezeki yang halal dan berkat dengan memastikan setiap urusan perniagaan atau pekerjaan dilakukan secara jujur, amanah dan juga bebas daripada unsur penipuan. Gabungan erat antara usaha mencari kekayaan dan kewajipan menjaga moral dan juga etika inilah yang akhirnya membentuk identiti ekonomi Malaysia yang tersendiri. Kesannya kita dapat melihat sebuah ekosistem masyarakat yang bukan je maju dalam urusan jual beli tetapi sentiasa hidup harmoni melalui amalan suka bersedekah, bertolak ansur dalam tawar-menawar dan juga mementingkan kebajikan sesama manusia tanpa mengira latar belakang kaum. Baik, seterusnya adalah konsep bagi falsafah ekonomi. Konsep falsafah ekonomi merujuk kepada idea atau prinsip asas yang menjadi panduan dalam mengurus dan mengagihkan sumber ekonomi bagi memenuhi keperluan manusia serta mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Terdapat 3 aliran utama yang mencorakkan falsafah ini iaitu kapitalisme, sosialisme dan juga ekonomi Islam. Dalam aliran kapitalisme, tumpuan utama diberikan kepada kebebasan pasaran dan hak individu untuk memiliki harta serta menjalankan perniagaan. Falsafah ini percaya bahawa persaingan bebas dapat memacu inovasi dan meningkatkan produktiviti ekonomi negara. Seterusnya ialah aliran sosialisme yang mana menekankan peranan besar terhadap kerajaan dalam mengawal sumber ekonomi bagi memastikan kesamarataan sosial. Matlamat utamanya adalah untuk menjaga kebajikan masyarakat secara kolektif agar golongan miskin tidak tertindas dalam jurang kekayaan yang dapat dikecilkan. Manakala bagi ekonomi Islam pula, sistem ini berteraskan prinsip syariah yang mengutamakan nilai keadilan, keseimbangan dan juga tanggungjawab moral. Di bawah falsafah ini, kekayaan dianggap sebagai amanah daripada Tuhan yang perlu diagihkan secara adil melalui amalan seperti zakat serta pengharaman riba bagi mengelakkan sebarang bentuk penindasan dalam masyarakat. Secara keseluruhannya, falsafah ekonomi berfungsi sebagai tunjang yang menentukan matlamat akhir sesebuah sistem ekonomi, sama ada ia mementingkan keuntungan individu, kesamarataan sosial ataupun keadilan berteraskan ketuhanan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farhana Kisna binti Fariza, bernombor matrik A209184. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang nilai dan etika dalam ekonomi. Secara umumnya, ekonomi bukan sahaja berkaitan dengan pengeluaran, pengagihan dan penggunaan sumber, tetapi juga melibatkan nilai moral yang mempengaruhi setiap keputusan ekonomi yang dibuat. Oleh itu, aktiviti ekonomi perlu dijalankan secara beretika supaya kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Antara nilai utama yang perlu diamalkan dalam ekonomi adalah amanah, kejujuran dan keadilan. Nilai-nilai ini penting bagi memastikan urusan ekonomi berjalan dengan lancar serta mengelakkan masalah seperti penipuan, rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Nilai yang pertama adalah kejujuran dan integriti dalam urus niaga. Dalam aktiviti perniagaan, peniaga harus bersikap jujur dengan memberi maklumat yang tepat mengenai harga, kuantiti dan kualiti produk yang dijual. Mereka juga harus mengelakkan penipuan, manipulasi harga dan iklan yang mengelirukan pengguna. Apabila peniaga mengamalkan kejujuran,
pengguna akan lebih yakin dan percaya terhadap perniagaan tersebut. Kepercayaan ini penting bagi mewujudkan hubungan yang baik antara peniaga dan pengguna serta menyumbang kepada ekonomi yang sihat. Seperti contoh, perlindungan terhadap hak pengguna turut disokong melalui Akta Perlindungan 1999 yang bertujuan memastikan pengguna dapat layanan yang adil dalam urus niaga. Nilai yang kedua adalah keadilan dalam pengagihan ekonomi. Keadilan bermaksud sumber dan peluang ekonomi perlu diagihkan secara saksama kepada semua lapisan masyarakat. Matlamatnya adalah untuk mengurangkan jurang antara golongan kaya dan miskin serta memastikan setiap individu mempunyai peluang yang adil untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Di Malaysia, kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan bagi membantu golongan yang memerlukan seperti subsidi, bantuan kewangan dan program pembangunan ekonomi. Langkah-langkah ini dapat membantu memastikan manfaat pembangunan negara dapat dinikmati oleh semua rakyat. Menurut laporan tahunan Bank Negara Malaysia, usaha terhadap pertumbuhan yang inklusif amat penting untuk menjamin kestabilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nilai yang ketiga adalah tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Selain mengejar keuntungan, organisasi dan syarikat juga mempunyai tanggungjawab untuk menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Hal ini boleh dilakukan melalui program tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR. Contohnya, syarikat boleh menyediakan bantuan pendidikan, menyumbang kepada komuniti yang memerlukan, menjaga kelestarian alam sekitar dan membantu golongan B40. Tindakan ini bukan sahaja memberi manfaat kepada masyarakat, malah meningkatkan lagi imej dan reputasi syarikat. Konsep ini selaras dengan teori Corporate Social Responsibility yang diperkenalkan oleh Carroll pada tahun 1991 yang menekankan bahawa organisasi perlu memenuhi tanggungjawab ekonomi, undang-undang, etika dan kebajikan sosial. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seterusnya kita beralih ke bahagian analisis yang pertama iaitu amalan falsafah ekonomi dalam kehidupan seharian. Kita akan melihat bagaimana falsafah ekonomi diaplikasikan terus dalam rutin harian kita. Aspek pertama ialah perbelanjaan berhemah dan rasional. Di sini, kita perlu mengutamakan keperluan asas berbanding kehendak. Bermakna, dahulukan barang penting seperti makanan sebelum perkara sampingan. Seterusnya, kita wajib membuat bajet untuk mengawal perbelanjaan harian supaya tidak terlebih belanja. Disiplin ini penting untuk kita menyimpan wang untuk kecemasan dan juga untuk masa depan bagi menghadapi situasi luar jangka. Yang kedua, ialah tingkah laku penggunaan bagi pelajar dan juga masyarakat. Di kampus, pelajar belajar untuk mengurus kewangan sendiri menggunakan duit allowance atau pinjaman. Realitinya, corak perbelanjaan bergantung kepada keperluan dan gaya hidup masing-masing. Menariknya, sekarang ada yang sudah mula menyimpan atau melabur di usia yang muda. Semua tindakan ini secara langsung menunjukkan tahap kesedaran kewangan individu yang semakin matang. Seterusnya ialah amalan perniagaan dan keuntungan. Sisi komersial menunjukkan peniaga menjalankan aktiviti jual beli untuk mendapatkan keuntungan, manakala syarikat pula cuba untuk meningkatkan jualan dan produktiviti. Namun, ejen penggerak utamanya ialah kita, di mana pengguna menyumbang melalui kuasa beli. Segala aktiviti harian seperti makan, membeli barangan dan juga menggunakan servis sebenarnya menyokong putaran ekonomi negara. Akhir sekali ialah amalan ekonomi mampan dan kesedaran sosial. Kita dituntut untuk mengamalkan sikap berjimat cermat dan sentiasa mengurangkan pembaziran sama ada makanan, wang maupun sumber tenaga. Kita juga perlu bijak merancang kewangan untuk jangka masa yang panjang dengan beralih arah untuk lebih fokus kepada simpanan berbanding perbelanjaan yang berlebihan. Kesimpulannya, amalan ekonomi yang mampan sebenarnya bermula daripada keputusan kecil kita setiap hari. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan ulaskan bahagian saya iaitu kesan kepada kehidupan masa kini. Kesan pertama ialah
pembudayaan kepergunaan iaitu consumerism dan materialisme dalam masyarakat. Di sini kita lihat adanya peralihan paradigma kejayaan berasaskan material di mana masyarakat cenderung mengukur status dan kejayaan hidup individu berbanding nilai peribadi atau intelek. Seterusnya, wujud kontradiksi dengan falsafah kesederhanaan tempatan kerana budaya consumerism ini bertentang dengan falsafah kesederhanaan tradisi tempatan seperti konsep berjimat cermat. Hal ini membawa kepada implikasi keberhutangan isi rumah yang kritikal yang mana akibat mengejar gaya hidup mewah wujud implikasi kritikal. Contohnya isu seperti isu kad kredit dan skim buy now pay later. Kesan kedua pula ialah pelebaran jurang sosioekonomi dan tekanan kos sara hidup. Ini merangkumi isu ketidaksamarataan agihan kekayaan iaitu stratifikasi kelas T20, M40 dan B40 yang mananya melebarkan lagi jurang pendapatan antara kelas sosial. Kesannya berlaku defisit akses kepada keperluan asas berkualiti iaitu apabila golongan berpendapatan rendah iaitu B40 mengalami kesukaran untuk mendapatkan akses kepada keperluan asas yang berkualiti seperti perumahan mampan dan kesihatan. Keadaan ini turut membawa kepada hakisan kepaduan sosial dan nilai empati komuniti kerana persaingan ekonomi yang terlalu sengit demi kelangsungan hidup telah memudarkan nilai empati dan semangat kejiranan. Akhir sekali ialah evolusi budaya kerja dan kompromi kesejahteraan holistik. Ini dapat dilihat melalui kebudayaan kerja berlebihan dan kebergantungan struktur terhadap ekonomi kerana demi menampung kos sara hidup, masyarakat terperangkap dalam budaya kerja berlebihan ataupun burnout. Impaknya berlaku peningkatan kerentanan kesihatan mental dan sindrom kelesuan bekerja, memandangkan tekanan produktiviti yang melampau meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap isu kesihatan mental. Akhir sekali, situasi ini membawa kepada kemerosotan keseimbangan kerjaya, kehidupan serta pengabaian kesejahteraan kerohanian di mana waktu bekerja yang panjang menyebabkan kemerosotan hidup dan kerjaya, kesejahteraan keharmonian serta masa berkualiti bersama keluarga. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya ialah cabaran yang dihadapi untuk melaksanakannya. Yang pertama ialah konflik antara materialism dan nilai spiritual atau etika. Ia disebabkan oleh budaya penggunaan melampau di mana masyarakat cenderung untuk terpengaruh dengan trend consumerism global yang mementingkan status material berbanding keperluan sebenar. Selain itu, prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan ini adalah sukar untuk menerapkan konsep qanaah atau dikenali sebagai merasa cukup atau kesederhanaan apabila sistem pemasaran digital sentiasa mendorong masyarakat untuk berbelanja di luar kemampuan. Selain itu, jurang sosioekonomi dan ketidaksamaan pendapatan. Ini akibat daripada kos sara hidup di mana kenaikan harga barang menyebabkan golongan B40 dan M40 lebih fokus kepada survival harian berbanding memikirkan tentang amalan falsafah ekonomi yang ideal. Selain itu, jurang digital juga menjadikan satu asbab di mana tidak semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap peluang ekonomi moden. Yang terakhir, literasi kewangan yang masih rendah, di mana ia menyebabkan isu keberhutangan. Tahap keberhutangan isi rumah yang tinggi di Malaysia menunjukkan bahawa falsafah berbelanja mengikut kemampuan masih belum dihayati sepenuhnya. Selain itu, kekurangan ilmu pelaburan juga menjadi asbab utama di mana ramai yang masih terperangkap dengan skim cepat kaya kerana inginkan pulangan besar tanpa memahami etika dan risiko pelaburan yang sebenar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita akan melihat kepada sama ada prinsip-prinsip ini wajar untuk diamalkan ataupun sesuai untuk diamalkan pada masa kini ataupun tidak. Yang pertama, kita ada kawalan tingkah laku kewangan iaitu kesesuaian etika. So dari segi aplikasi, prinsip ini mengamalkan budaya konsumerism melampau dan pembaziran dalam pengurusan aliran tunai seharian. So pada masa kini,
Ramai individu terdedah kepada pembelian impulsif dan penggunaan kredit yang berlebihan. Oleh itu, kawalan tingkah laku kewangan dapat membantu seseorang untuk membuat keputusan kewangan yang lebih bijak serta mengelakkan masalah kewangan yang akan dihadapi pada masa hadapan. Yang kedua, keadilan distributif, iaitu agihan kekayaan. Dari segi aplikasi, prinsip ini membantu mengurangkan jurang pendapatan dan memberikan perlindungan kewangan kepada golongan rentan di kawasan bandar. Hal ini penting kerana kos sara hidup yang semakin meningkat memberikan kesan yang lebih besar kepada golongan yang berpendapatan rendah. Dengan agihan kekayaan yang lebih adil, kesejahteraan masyarakat dapat dipertingkatkan dan ketidakseimbangan ekonomi dapat dikurangkan. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, integriti dan ketelusan transaksi. Dari segi aplikasi, prinsip ini membina kepercayaan pengguna, menggunakan risiko penipuan atau skam kewangan dan meningkatkan kecekapan pasaran. So dalam era digital yang sedang berkembang ini, transaksi dalam talian menjadi semakin biasa. Oleh itu, nilai integriti dan ketelusan amat penting bagi memastikan setiap urusan dijalankan secara jujur dan selamat. Seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulannya, falsafah ekonomi memainkan peranan penting dalam membentuk cara masyarakat Malaysia mengurus sumber dan membuat keputusan ekonomi. Nilai seperti berjimat cermat, berhemah dalam berbelanja dan bertanggungjawab perlu diamalkan dalam kehidupan seharian. Walaupun terdapat pelbagai cabaran, amalan ini masih sesuai dan relevan untuk diterapkan bagi memastikan kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.